Allah maha lembut tadbirnya serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya kepada hamba-hambanya. Ia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan yang telah ditetapkan, dan dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Surah Asy-Syura ayat ke-19. Para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut kepada hambanya dengan memberi rezeki kepada hambanya mengikut kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberi rezeki kepada hambanya, tidak kiralah mereka beriman atau tidak beriman, berbuat jahat atau baik, walau apa jua sifat hambanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sesekali mendiskriminasi hambanya dalam pemberian rezeki. Setiap hamba-hambanya tidak akan mendapat rezeki yang sama, kerana ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat ada orang yang dikurniakan rezeki yang banyak dan ada juga yang sedikit. Alhamdulillah. Maha lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi rezeki juga kepada hamba-hambanya, yakni binatang, dari seekor semut, burung, harimau sehinggakan ikan yang berada di lautan dalam pun tetap akan mendapat rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini dijelaskan di dalam surah Hud ayat 6. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Di akhir ayat Asy-Syura ayat 19 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahawa Dia Maha Kuat dan Maha Kuasa, yang bermaksud tiada sesiapa pun dapat menghalangi Dia dalam pemberian rezeki kepada hambanya. Subhanallah. Kesimpulannya, dalam ayat ini menjelaskan bagaimanakah sifat maha lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sifat maha lembutnya adalah pemberian rezeki yang luas tanpa ada pengecualian kepada hamba-hambanya, dari manusia sehinggalah ke binatang. Semuanya mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Oleh itu, bersamalah kita semua mengucapkan syukur Alhamdulillah di atas nikmat rezeki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha lembut. Amin ya Allah.